Seawal pagi lagi, para peserta, guru pengiring dan pegawai kejohanan mula memenuhi perkarangan gelanggang SK Intan Perdana. Semua pasukan hadir dengan penuh semangat bagi memberikan persembahan terbaik dalam kejohanan kali ini. Hari ini kami berada di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Intan Perdana bagi membuat liputan kejohanan bola baling MSSD Port Dickson bagi tahun 2026 yang berlangsung pada 14 dan 15 Julai 2026. Mari kita saksikan kemeriahan kejohanan pada hari ini. Sama-sama kita percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya, kita semua wira. Sama-sama kita lalui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Khairil Aryan Dan saya Israel, wartawan Impas TV PSS SK Intan Perdana. Selamat datang ke siaran khas Impas TV PSS SK Intan Perdana. Percaya semua kan terang semula. Langit takkan selalu cerah, ibu juga pastikan reda. Tiada hidup yang sempurna, berjuang demi keluarga, namun engkau selalu ada. Setiap perlawanan berlangsung dengan penuh semangat dan disiplin. Sorakan daripada guru, rakan-rakan serta penyokong turut menyemarakkan suasana kejohanan. Nampaknya pasukan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa begitu sengit menentang pasukan Impas A. Apakah tips yang boleh diberi? Tips dia ialah selalu datang training dengan cakap guru, apa yang cikgu suruh kita dengar. Lepas tu menjaga disiplin. Itu saja. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. Dari bawah aku naik walau orang tak nampak. Aku coba hari-hari sampai mimpi jadi nyata. Assalamualaikum cikgu. Boleh berikan sedikit ulasan untuk kejohanan hari ini? Okey, untuk kejohanan hari ini pada saya penganjuran yang baguslah daripada pihak pengelola iaitu SK Intan Perdana dan juga kerjasama bersama dengan PT Bola Baling MSSDPD Cikgu Azam. Cuma saya harap kecemerlangan dalam penganjuran ini dapat diteruskan pada masa depan. Terima kasih cikgu. Lemah kamu pejuang yang tak pernah menyerah. Kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu tahu. Walau hidup kadang menjatuhkanmu, tetap berdiri jangan ragu. Masa depan sedang menunggu kamu. Kamu kuat walau dunia terasa berat. Setiap luka membuatmu lebih hebat. Setelah melalui saingan yang sengit, kejohanan diakhiri dengan majlis penyampaian hadiah kepada pasukan dan pemain yang cemerlang. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang serta syabas kepada semua peserta atas semangat kesukanan yang ditunjukkan. Tahniah kepada semua peserta, guru dan urus setia yang telah menjayakan kejohanan bola baling MSSD Port Dickson 2026 di SK Intan Perdana. Semoga kejohanan seperti ini terus melahirkan atlet muda yang berbakat, berdisiplin dan berdaya saing. Saya Khairil Aryan Dan saya Israel melaporkan dari Impas TV PSS SK Intan Perdana. Jumpa lagi. Bye.